Okey, baik. So, sekarang kita nak mula mencantum pesak gantung. Okey. So, mula-mula sekali jangan buat kesilapan ambil dan hampak buat macam ni. So, supaya kita mudah untuk lihat yang mana pasangan masing-masing. Sebab apa Abi bagi tahu? Sebab ada kejadian newbie dia silap cantum. Dia silap cantum. So silap cantum memang menetas lah menetas lah jawab dia. Okey, baik. So kita letak macam ni. Pastikan arah dia macam tu. Dan sekarang ni terbalikkan Abi ulang. Terbalikkan. Terbalikkan macam tu. So dia akan jadi macam tu. Okey, dia akan jadi macam tu. So sekarang kita kena jahit dulu bahagian ni. Kita tengok sebelah dia pula. Okey, bawa ke sana. So dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu bila kita alihkan untuk kita jahit. Okey, baik. So sekarang kita kena pi dekat mesin. So kita kena jahit yang bahagian pinggang dia dulu sebelum kita cantum sisi dia, dan kemudian kita nak cantum kepada bahagian Okey, baik. Jom, macam mana kita nak cantum pesak gantung. Okey, yang ni kita dah penitikan tadi. So kita letak bagi dia elok-elok. Kita nak jahit basi dia setengah inci nak. Setengah inci. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelah lagi. Dia ada kiri kanan. Tapi mana-mana pun okey. Cuma jangan terbalik je. Biasanya yang terbalik tu kain yang plain. Kain plain kita susah sikit nak kita nak tengok Cuma ni kita kena conteng lah dengan kapuk. Baru kita buat tak terbalik. Okey. So bila kita dah siap macam ni, sebaiknya kita bangunlah gosok dulu. Okey. Lepas tu kita buka macam ni. Buka macam ni. Okey. So kita letak naik atas dia. So kita kena pegang bagi dia sama. Nampak tak? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini ni yang kita kena jahit. Jangan silap pula. Okey. So kita letaklah dekat, tengok macam contoh dekat tempat yang cerah sikit. So yang ni nampak tak? Nampak tak Mimi? Okey. So yang bahagian bawah dia pun kita buat macam tu juga. Sebab kita nak bagi sama simpang 4 tu. Okey, dia kena buat macam tu. Buka sampai cari sampai dua-dua tu dia duduk sama. Memang tak sama lah macam tu. Sampai dua-dua tu dia sama. Okey, kalau dia tak ni, larikan sikit, genjak sikit. Okey. So kalau dia tak tu juga, ambillah jarum. Ambil jarum. Cucuk tengok kat bawah. Dia sama tak? Dia lari kan? Okey. So kita bagi dia sama ni. Bagi dia sama. Abi punya ni dia macam tak berapa kulit tu kan Mimi kan, dia macam lincin dekat kain tu kan? Mana dah? Ni mana dia Mi? Tak nampak. Tu. Betul, sama dah. Sama dah. Okey. So kita buat. Nampak tak? Mimi, tolong fokus Mi. Nampak tak?
Tak jawab pun? Nampak. Nampak kan? Okey. Baik, so bila dah nampak, so kita ambil lah jarum ni. Ambil jarum ni, kita cucuk pada kawasan yang lebih kurang setengah inci. Kawasan yang kita nak jahit tu. Okey. So situ, lepas tu kita terbalikkan, kita tengok, okey dia sama. So bila dia dah sama, barulah kita pegang dekat hujung ni. Okey. So kita nak jahit, jangan jahit daripada atas. So kita tinggalkan setengah inci dari atas. Okey. Kita tinggal setengah inci dari atas. So maksud dia, Ustaz Abi buat sikit. Nampak kan? Okey, lepas tu nampak tak? So kawasan ni sahaja yang kita nak jahit. Yang tu, yang lebih tu jangan jahit. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Datang pula dah jahit ke depan, reverse ke belakang. Okey. Kemudian untuk baju ni memang 3 hun sahaja biasanya basi Abi akan bagi 3 hun sahaja, sebab ianya melibatkan bukaan pesak bawah tu yang kembang. Bila dia bawah tu kembang, so kita pun nak jimat kain. Okey, dah sampai dekat situ, dah buka jarum, so pegang elok-elok. Macam tu baru boleh laju. Okey, sebelum tu dekat bahagian bawah kita penitikan siap-siap. Penitikan siap-siap macam tu. Okey. Kemudian kita macam biasa sambung. Pesok ni dia agak kita potong menyerong sikit. Tak payah tarik dia sangat. Tak payah tarik dia sangat. Okey. Kita jahit sahaja sampai ke hujung. Jahit saja sampai ke hujung. Okey. Lepas tu matikan. Okey, so siap. So kita tengok hasil dia sama ada dia sama ke tidak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama. Nampak tak? Jelas ke tidak Mimi? Simpang 4 tu dia orang kata apa, cantik je. Okey tak Mimi? Okey kan? Okey. Baik, bila dah okey, tanpa membuang masa, jom kita cantum pula ke bahagian tangan. Okey, kita ambil tangan ni. Ni ambil tangan ni, so kita terbalikkan. Okey, so Abi dah siap-siap tanda dekat bahagian yang bertanda ni akan berada di bahagian ketiak. Okey, so mula-mula apa yang perlu kita buat, kita ambil lah tangan tu dulu, letaklah macam ni. Okey, letak macam ni, so kita buang basi pula dah. Buang apa ni? Benang tu yang lebih-lebih tu. Okey, letak dulu, acu dia dulu macam ni. Sebab ada kejadian newbie dia pijak macam ni. Bila jahit macam ni memang sah-sah salah. Okey, letak dulu macam ni. So baru kita buat ambil sebelah, pegang sebelah. Okey, buat je macam tu. InsyaAllah dia takkan salah. Okey, lepas tu kita letak dekat situ. Letak dulu baru kita perbetul baru kita perbetul. Pegang macam tu. So yang ni jahit sahaja setengah inci daripada hujung. Okey, nampak tak tu? Okey, jom jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kalau rasa risau-risau, dia tak ada ubat lain. Dia bismillah aja bagi banyak. Abi sendiri pun macam tu. Okey. Sebab bila kita jahit, takkan kita nak minta semangat daripada orang lain kan? Okay, so siapa yang dekat dengan kita? Siapa yang dekat dengan kita? So kita tahulah Allah Ta'ala kan. So bismillah banyak-banyak. Okay, baik. Sekarang ambil satu lagi
sebelah lagi kita glue dengan sebelah lagi. Dia tak boleh pijau dah. Dia tak boleh pijau dah. So kalau kita pegang dekat sini, kita dah nampak dah. Okey, dia dah jadi dah bentuk lengan. Okey dah. Jom kita tengok. So jangan risau, kita akan video ni terpelihara. Okey, wah, terpelihara. So anda boleh share. Okey, yang ni Abi bubuh dulu kat sini. Sebab kalau kita nak jahit kot sini, kita macam tak ada guide kan. Okey, so kita buat kot sini. Pegang, jangan tarik sangat. Jangan orang kata apa, jangan tarik sangat. Jangan terlampau biak sangat. Macam tu. Okey, so kita letak dekat hujung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat hujung ni, ketiak kita ni dia rajin terberetas tau. Okey, so kita kena matikan dia betul-betul. Matikan dia betul-betul. Okey, bila dah sudah bahagian ni, barulah kita nak jahit pula bahagian hujung lengan. Ambil ni dulu. Ni kita pegang ni bahagian ketiak kat ketiak dia tu, pegang macam tu. Okey, ni hujung ni. So baru kita perbetul kat sini. Baru kita perbetul kat sini. Perbetul kat sini. Okey. Letak dia bagi sama. Okey, sat benda dia kapuk tak sat ni. Dah. Okey, so kita nak mula daripada situ. Kita nak mula daripada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Genjak ke depan, genjak ke belakang. Ni kalau takut terlajak satu hun tu, so kita ghostan dengan tangan. Okay, so kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang dekat hujung ni, kita pegang dia kuat-kuat. Pegang dia kuat-kuat supaya dia sampai dengan sama. Okay. Okay, baik. So sekarang ni saat kita tengok kita kalih dia. Kalih dia ni ikut dalam. Ni ikut bahagian dalam. So tu bahagian tu, penyambungan. Penyambungan dekat bahagian pinggang macam tu. Okay, basi pastikan buka. So dekat sini pun sama kan. Dia macam tu. Okay. Okay, terbalikkan daripada bahagian luar. Okay, so kita nak tengok kat sini nampak tak? So dekat situ dia sama. Okay, dia jadi macam menyerong sikit. Ni untuk pesak gantung. Dan ni bahagian atas dia, ketiak dia. Okay. Okay, baik. So Abi harap perempuan boleh buat. Kalau tak boleh, tengok lagi berulang kali. So yang ni pesak gantung. Pesak gantung. Kisah sikit lagi nak habang. Okey, yang ni dekat bahagian pinggang dia, dia ramping sikit. So dekat bawah dia buka kembang. Okey, so siap cara sambung pesak